Assalamualaikum semua sahabat, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semuanya. Kita berjumpa lagi di video kali ini ya, di channel Masakan Noriana. Okay, saya nak sharekan resipi masak nasi hujan nasi hujan panas. Okay, ni bahannya susu cair saya masuk 1 tin, 4 sekawan. Ni bawang merah kecil 7 biji, pewarna kuning, gula, garam, kunyit, ni halia 2 inci, bawang putih 5 biji dengan ni kaki ayam 1. Okay, ni bahagian ni saya iris je ya. Bawang merah dengan bawang putih saya iris. Ni masukkan daun pandan dengan minyak sapi ya. Okay. Ni bahagian ni untuk saya masuk kismis lah. Kismis saya dah siap goreng dengan gajus ya. Kalau tak nak letak pun boleh ya, kismis dengan gajus ni. Kebetulan saya ada kismis dengan gajus ni, saya letak lah. Ni pewarna merah dengan hijau ya. Okay, beras basmati ni saya dah rendam 1 jam. Jom kita iris dulu bawahnya. Bawang ni kita iris nipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh biji ya bawang merah kecil ni. Ini bawang putih ya, bawang putih 15 ya. Kalau nak blender pun boleh juga je, saya iris je, iris nipis je. Okay, ni halia. Halia ni saya 2 inci ya. Saya iris kasar je. Okay, kita numis kat dapur jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni kita masuk minyak sapi dulu ya. Saya masuk minyak sapi 3 sudu ya. Kalau nak masukkan butter atau minyak biasa pun boleh ya. Ni saya masukkan minyak sapi 3 sudu je. Ni kita masukkan 4 sekawan ya. Masuklah semua ni. Halia, bawang putih, bawang merah ya. Masuk je. Ni daun pandan. Tumislah hingga naik bau ya. Ni kita masukkan kiu ayam ya. Okay, ni tumislah dah naik bau ya, dah garing bawang ni. Ni saya masukkan gula, sikit gula ya. Bukan untuk manis ya, untuk rasa-rasa lemak ya. Lemak masin. Ni masukkan garam. Ni masuk kemerahan. Beras ni dalam saya suka dalam cawan ya, cawan besar. Tinggal dalam 1 jam, setengah jam pun boleh tinggal. Cara beri rata dengan bahan tumisan dia.
kita boleh masukkan susu. Susu saya ni saya masukkan 1 tin ya. Ni masukkan air. Kita suka ni beras ni ikut yang apa? Air ikut beras juga, ikut ni apa cakap suka beras. Kalau contohnya kalau nak cawan, air pun dalam, kalau beras nak cawan, air dalam 7 cawan ya. Macam gitu. Ni saya masuk dah 3 cawan air ya. Jadi nak cawan air. Kira satu cawan tu apa ni susu cair tu 1 tin tadi kira 1 cawan ya. Kita masuk jadi 7 cawan lah. Okey, ni ya. Ni kita masukkan warna kuning ya. Warna kuning dalam nasi ni. Bagi cantik sikit. Kacang lah. Dia kata ni. Kacang pun kacang seslow ya. Saya masukkan gaju ya. Gaju hitam dengan gaju ini. Gaju ni. Gaju. Kismis. Alah, salah cakap pula. Ni gaju ya. Ni. Gaju ni. Kita kacang lah bagi rata ya. Okay, kita tutup dia. Bagi dia masak, tutup dulu. Boleh kan ada masak dulu. Ada masak biji-biji ni ha. Kita tepuk lubang guna joystick ya. Kita masukkan ni. Warna hijau dulu lah. Masukkan warna hijau. Okay, ni kita masuk warna merah pula ya. Kita campur color ya. Okay, kita tutup balik ya. Kacang ya. Tengok biji-biji ya. Dah masak ni biji-biji. Riah je kawan, color kuning, merah, hijau. Ini saya masukkan daun ni sikit, ada daun tumbal sikit ada, kita masukkan. Kismis sedikit belah atas ya. Kismis apa tu? Tadi gaju dah ni kismis ya. Ada selalu tertukar kismis dengan gaju. Ni bawang goreng ya. Masukkan belah atas bawang goreng. Alhamdulillah dah siap ya. Okay, kita tutup balik. Nasi dah masak lembut, sedap, lemak. Cantik color. Kuning, merah, hijau. Nasi sebiji ya. Tapi lembut. Ini saya masuk ke sini. Gajus.
gajus ya. Gajus ni aku sini. Bawang goreng. Sedaplah semua cukup rasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nurliana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ni acah timun dah siap ya. Senang aja timun, dua biji timun dengan 1 biji nenah cili padi. Saya masuk cili padi dengan lada besar, bawang merah 3 biji, bawang putih 2 biji ya. Jadi je senang je buat acar mentah ni, panggil acar jelata. Senang je, kawan-kawan pun boleh buat ya. Ni masukkan cuka. Kalau tak ada cuka, guna lemon pun boleh juga ya. Garam, gula ya. Ni dah sedap macam gini, simple pun. Lekat semua ya. Ada acar timun, sama ayam. Makan dengan nasi, hujan panas. Resipi simple je, resipi senang dan mudah.